Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Perlis 2024, kertas 2, soalan 12. So tajuk dia adalah kinematik. Okay, soalan ini saya sudah ubah saya. Okay, dia cakap so satu jarak bergerak di sepanjang kali lurus melalui titik tetap O. So sasarannya pada masa T saat setelah melalui O diberi oleh ungkapan ini. Dia minta kami cari pecutan awal bagi jarak itu. So S equal to 2t square minus t cube plus 7t. So kami bezakan tepat V. So 4t minus 3t square plus 7. So kami bezakan sekali lagi. A sama dengan 4 minus 6t. So apabila t equal to 0, so A equal to 4 minus 6, 0 equal to 4m s minus 2. Okay, soalan B. Dia minta kami cari nilai T dalam saat apabila jarak tu berhenti seketika. So apabila T equal to T apabila V equal to 0, V equal to 0, then 4T minus 3T square plus 7 equal to 0. So 3T square minus 4T minus 7 equals 0. So 3T, this one is T, this one is plus 1, this one minus 7 equal to 0. T equal to 7 per 3. Lepas tu T tak sama dengan negatif 1. Okay. So soalan C. Dia minta kami cari laju maksimum bagi jarak itu sebelum jarak itu berhenti seketika. Okay. So laju maksimum bermaksud pecutan dia adalah sifar. So apabila A sama dengan sifar, so 4 minus 6t equal to 0. So T equal to how much? 2 per 3. 2 per 3 ni dia lebih kecil pada 7 per 3 kan. Okay. So bermaksud sini kami perlu ganti. So apabila T equal to 2 per 3, so V sama dengan, kami gantikan ke dalam ungkapan V tu. So 4, 2 per 3 minus 3, 2 per 3 square plus 7. So this one will get 25 per 3 meter per second. Soalan D. Dia minta kami cari jumlah jarak yang dilalui oleh jarak tu dalam 2 saat yang pertama. Okay. Kalau kamu tengok balik soalan B soalan B tu, jarak tu dia berhenti seketika pada saat ke 7 per 3. 7 per 3 adalah lebih besar daripada 2 Okay. So dengan kata lain, kami boleh terus ganti T sama 2 ke dalam S. Okay. So bermaksud jumlah jarak yang dilalui sama dengan 2 square minus 2 cube plus 7 2. Okay, so this one will get 14m.